一场以永远有选择为主题的禅修讲座，邀请大众在当今生活压力巨大的情况下，学会让自己静下来。通过不同的分享与反思，参与者被引导理解宁静作为一条修心之路，以减轻内心的疲惫，并找到心灵的清凉与安定。居港 Mahavihara Dharmakirti 于周二晚上，在 Celebrity Entertainment Center 首次举办以永远有选择为主题的禅修讲座。这次活动旨在回应当今人类生活日益复杂、充满各种好坏选择的现实处境。Buddha Kirti 基金会导师 Darwin Hidayat 表示，选择禅修是因为其专注于静修训练、专注力培养以及内心长明。通过这种方式，期望信众能够以更加稳定、清晰的心态来面对人生中的各种问题。从现场可见，参与人数多达900至1000人，超过原本印制的邀请数量，其中不乏年轻世代的踊跃参与，包括大学生和志愿者。Praktisi Buddhis itu banyak aliran. Ada yang seperti Theravada, Mahayana, Vajrayana, dan juga ada aliran Jain. Jain itu lebih ke arah mengheningkan diri, memfokuskan latihan konsentrasi. Bagaimana kita lebih hening menghadapi kondisi kehidupan ini, lebih telaten, lebih konsentrasi. Itu yang akan dibabarkan pada malam hari ini. Oke, baik. 与此同时，其中一位参与者 Valencia Iniesta Iverson 也分享了他的感受。他坦言，这次禅修讲座对他来说是一种全新的体验，与依然参加的佛教宗教活动截然不同。他认为禅宗的教导为理解人生选择提供了崭新的视角，也帮助人们以更平静的方式解决问题。法伦西亚期望今后能持续举办类似活动，并邀请不同佛教宗派参与，而不仅限于禅宗，以便让更多年轻人学习并理解佛法的多元性。Buat anak-anak SMA yang pengen dipelajarin tuh sesuai dengan temanya kan selalu ada pilihan, jadi kita pengen belajar juga untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi melalui berbagai pilihan-pilihan, karena dimanapun masalahnya pasti ada jalan keluarnya, pasti ada pilihannya. Harapannya tentunya akan lebih banyak lagi acara-acara dengan tema-tema seperti ini, meliputi aliran-aliran dari berbagai aliran agama Buddha juga, gak cuma aliran Zen tapi aliran-aliran lain yang mungkin belum pernah diadakan di Palembang bisa diadakan ke depannya. Hafidz Zainul, PAL TV. masuk ke barat, dari Tiongkok ke